Okay, siapa ada masalah macam ni, buka je bonet kereta kan, nampak barang berterabur kan. Kat mana kau nak letak ataupun kau nak simpan, kau kena beli benda ni guys. Benda ni dia velcro tau. Kat sini dia velcro, so dia akan melekat. Dia akan melekat, so kita boleh tampal kat sini. Sebabkan dia velcro, kita boleh tampal and kita boleh simpan barang-barang kita. Let's say kau nak simpan ni ke, nak simpan ni ke, simpan ni ke. Nampak? Kan dah senang. Dia dah senang sebab dia dah ada velcro. Ni bag ni berat ni, kita boleh sumbat. Nampak? Sumbat je apa yang kau nak sumbat. At least dia tak berterabur. Yang ni yang paling kecil tau. Yang ni saiz yang paling kecil. Dia ada lagi yang paling besar. So kau boleh pilih nak letak yang besar ke ataupun yang kecil. So senang. Dah tak berterabur dah. Dia boleh tarik tau, let's say. Kalau kita tak tarik, dia boleh sampai kat situ je. Tapi kalau kau nak tarik, dia boleh tarik. Nampak? Dia boleh tarik. Kalau kau nak letak kat sini, still boleh lagi. Dia punya velcro kuat. Nampak? Dia dah besar dah. Kalau nak tarik lagi, let's say kita tarik lagi, kita letak kat sini. Kuat ke tak ni? Weh, kuat ke? Nampak? Yang ni saiz yang paling kecil tau. Yang ni saiz paling kecil, tapi dia still kuat dia punya velcro ni. So macam biasa, kalau korang nak benda ni, aku dah sediakan beg kuning kat dalam video ni. Korang just tekan je kat situ.